Aku nak ajak korang untuk bagi perhatian sikit dekat game ni. Game ni ada dalam PUBG Mobile punya mode. Dan bila aku tanya, adalah beberapa pro player kan, ada macam, Metro Royale? Apa tu? Serius, dia memang tak tahu. Metro Royale ni, kalau kau nak main, kau kena bagi pendekatan dan juga mindset yang berbeza. Dia bukan PUBG Mobile Battle Royale. Dia adalah PUBG Mobile macam Scavenger Hunt. Target utama kau bila masuk adalah, first, kau dapatkan barang-barang yang banyak. Yang kedua, kau nak keluar dengan duit yang banyak berdasarkan barang tu, dan kau nak jual nanti dekat black market. Kau dapat duit yang banyak, kau boleh beli helmet level 6, vest level 6, dan next time kau masuk, kau boleh kutip duit lagi banyak. Tapi sejujurnya memang aku cakap Metro Royale ni bosan selagi mana kau belum level 8. Once kau dah boleh main map lain, kau akan dapat rasa keseronokan dia. Sebab dia punya intense dia punya thrill dia dapat rasa bila kita masuk map tu, kita bawa barang-barang kita yang mahal ni, dengan harapan yang kita boleh dapatkan barang yang lagi mahal, kita bawa balik keluar daripada game, masuk lobby dan jual. Tapi dekat map-map tertentu, kalau kau mati, barang-barang kau akan jatuh untuk enemy kutip. Tapi bukan untuk map mula-mula. Mula-mula memang kau tak rasa sangat, tembak bot je, apa semua tu. Bertahan sampai level 8, korang akan dapat rasa keseronokan Metro Royale. Tapi cuba korang tengok 3 orang ni. Korang tahu tak apa function 3 orang ni? Kalau korang tahu, cuba komen kat bawah.